Kereta recondition. Recondition ni maksudnya apa? Maksudnya kita repair balik, restore lah. Restoration untuk kereta-kereta yang dah pakai dalam 7 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, mileage pun dah 100,000 ke atas. Untuk restore balik semua bendanya. Benda yang contohnya barang wear and tear, kita akan tukar. Yang boleh menghasilkan bunyi, contohnya bunyi, ada menghasilkan ketidakselesaan semasa membawa dan mengganggu performance lah. Contohnya kalau dashaf korang kan, dashaf korang ada bocor, ada leaking disebabkan boot dia dah bocor. So apa menyebabkan boot dia bocor? Boot dia bocor boleh disebabkan usia, satu. Dan nombor dua, boleh disebabkan daripada masalah engine mounting korang dah rosak, engine jatuh ke bawah, tolak korang punya drive shaft bagi bocor. Faham? Ni nama dia drive shaft. Ni drive shaft boot kita panggil. Boot ni nampak ni dah koyak-koyak. Patutnya tak boleh disebabkan usia dia. So ini adalah engine mounting. Kalau engine mounting korang pecah, apa yang jadi kat engine? Contohnya benda ni ikat dekat sini, ada satu frame. So bila benda ni pecah, engine atau gearbox tu akan jatuh dan tolak drive shaft korang keadaan macam ni. Ini macam keadaan macam ni. Itu adalah preventive maintenance dan masalah recondition kereta korang. So bila dah bocor macam ni, boleh mengganggu performance kereta korang. Bila korang bawa 120, korang akan rasa gegar. So dalam masa yang sama korang tak selesa. Sama ke S-over? S-over kalau dah bocor ataupun dah kong, korang langgar bonggol kan, sakit buntut. Macam kes ni, restore habis, bahagian brake. So kalau korang dah 1,000 km mileage ke atas, suggestion buatlah flushing balik semua dengan sistem minyak dan sistem air kereta korang. Ni air filter baru. So untuk recondition, owner memang nak pakai kereta lama lagi. Dalam mungkin kalau benda-benda ni tukar lagi 7 tahun tak ada masalah. Okay, so yang mana ada kereta lama nak pakai lagi, nak betul-betul pakai lagi 7 tahun ataupun 5 tahun, boleh roger kita buat inspection, kita baiki yang mana patut. Contoh macam kereta ni engine mounting. So engine mounting Ipan dah tukar. So kat sini engine mounting untuk mengelakkan drive shaft korang rosak dan mengurangkan gegaran engine korang semasa idling. So bila idling, engine mounting rosak, boleh menyebabkan gegar yang kuat, tak normal. Okay, boleh like, follow, komen dan share. Jumpa lagi dalam video. Bye bye. Assalamualaikum.